Dah pernah beli ke nasi kerabu dekat sini? Yang belum pernah boleh singgahlah di gerai nasi berlauk Kelantan. Menu lauk pun banyak, korang boleh pilih sendiri. Lokasi penjaja tepi jalan menuju ke Pasar Raya CS Prima Saujana Kajang. Waktu operasi bermula daripada pukul 7.30 pagi sehinggalah habis jualannya. Untuk hari ini aku ambil daging berengas. Nampak sangat menyelerakan. Selain daripada tu, ada juga kari ayam, kuahnya pekat melekat. Ayam masak merah, ayam goreng dan bermacam-macam lagi. Dibuka setiap hari kecuali hari Sabtu. Dah settle, jom kita balik pekena nasi kerabu ni. Apa yang aku ambil hari ni ialah telur masin dan juga daging berengas. Untuk portion sebanyak ni harganya RM10. Ternyata dagingnya sangat lembut. Nak makan nasi kerabu ni kena gaul-gaulkan ke semuanya. Baru dah dapat semua rasa. Tambah sikit lagi telur masin ni, memang mantap. Jadi pada peminat nasi kerabu tu, jangan lupa singgah. Apa tunggu lagi, geng? Boleh terus.